satu analogi mudah. Bila kita nak keluar rumah pagi-pagi, tak kira lah pukul 5, 6 ke pukul 7, kita biasanya nak bersarapan apa? Hari ni, esok, lusa, tulat. Adakah kita nak bersarapan menu yang sama? Makan tengah hari, minum petang, makan malam dan selanjutnya. Jadi begitulah para pendengar kita. Kita kena menjadi satu buffet makanan untuk para pendengar kita. Jadi kalau macam untuk Asyik memang clear picture lah. Saya dah tahu dia ada garador-gading, ada mahik dan ada macam-macam lagi. Tapi untuk Salam, bagaimanakah evolusi itu berlaku untuk kita memberikan buffet makanan itu tersendiri secara Islamiah kepada para pendengar? Kalau untuk generasi baru pada hari ini, mereka lebih nak tahu tentang yang pantas, yang cepat, yang tepat. Jadi bagaimanakah kandungan itu dievolusikan untuk terus sampai kepada para pendengar Salam FM itu sendiri. Okey. Itu sikit yang kita boleh kita tahu. Dan bagaimana agaknya Cik Wan, saya nak tanya juga berkaitan dengan kandungan dalam program-program di radio di Salam FM sendiri. Adakah ia akan kekal daripada tahun 2005 seperti yang dikatakan ada pembaruan? Rancangan yang lama dikekalkan ataupun masih lagi ada ataupun dimasukkan dengan program baru? Dia ada tiga pendekatan, Dali. Satu, rancangan sedia ada yang kita kekalkan dengan penambahbaikan. Rancangan sedia ada yang kita gabungkan dari dua jadi satu dengan penambahbaikan dan rancangan baru. InsyaAllah dalam 2025 akan ada watak baru dalam Salam FM. Dia bukan jual sesuatu, dia bukan jual tuduh, tetapi jual isu-isu yang boleh kita kupaskan dengan cara yang lebih kreatif, ringkas, padat, dan kita percaya dia dapat memikat hati pendengar-pendengar kita. Siapakah watak itu, apakah rancangan itu, seperti tadilah, kena tunggulah ambang 2026 nanti kan adalah watak itu akan dikeluarkan. Dan apa yang penting ialah seperti mana kata PVR tadi, bagaimana kita nak berikan sajian kita kepada pendengar kita. Sekarang ini kita bukan lagi memberikan apa yang kita ada, tetapi menu itu haruslah datang daripada pendengar kita. Dia nak apa? Dan kita sesuaikan dengan cara penyampaian kita. Salam, konsep dia lebih kepada kandungan yang bersifat kerohanian. Maka dalam kita menyampaikan maklumat, penerbitan rancangan kita, ada elemen-elemen itu yang kita selitkan. Dan kita percaya zaman sekarang orang tidaklah nak secara direct, tetapi disampaikan dengan lebih kreatif. Dan saya percaya penerbit-penerbit di Salam FM mempunyai minda yang cukup kreatif, kerana mereka ini setiap hari selama 16 tahun dah menjana minda. Bukan sahaja pendengar, tetapi juga mereka, kami semua sentiasa menjana minda untuk menerbitkan program-program baru. Semua yang ada kat sini semua bagus-bagus. Okey, baiklah. Semua muda ceria-ceria tu.